Salam sejahtera semua, saya Albert Tay. Selamat kembali ke channel saya, Reformati. Baik, okey, mari kita sama-sama lihat gambar ini, sumber dari Anwar Ibrahim Fans. Di dalam gambar ini memaparkan perkataan sekilas fakta dalam suasana politik yang bising. SPRM di bawah Tan Sri Azam Baki terus fokus pada tugas siasat tangkap dakwah. Itu yang rakyat kehendaki. Lucu kan? Okey. Di dalam gambar ini, kelihatan muka 19 individu berprofil tinggi seperti mantan Perdana Menteri Muhyiddin Yassin, Ismail Sabri dan Allahyarham Tun Daim Zainuddin serta yang lain-lain. Yang agak pelik hanya muka saya seorang Cina tertayang di dalam gambarnya. Saya ingin tanya, apa maksud yang disampaikan oleh gambar ini? Adakah di negara kita hanya orang Melayu sahaja yang terlibat rasuah? Bangsa lain, terutamanya orang Cina, adalah bersih dan suci? Tiada orang Cina yang berprofil tinggi terlibat rasuah? Menurut gambar ini, jika begitu ramai pemimpin Melayu yang terlibat rasuah, siapa pemberi rasuah kepada mereka? Saya menggesa Anwar Ibrahim dan Azam Baki. Jawab soalan saya. Saya ingin tahu berapa ramai taikun Cina yang kaya raya di luar adalah dalang pemberi rasuah kepada mereka. Tidak mungkin SPRM menuduh mereka menerima rasuah beratus-ratus juta sehingga berbilion ringgit, tetapi tidak pernah lihat SPRM mengumumkan siapa taikun yang memberi rasuah dengan sejumlah begitu besar kepada mereka. Tidak masuk akal dan bertentangan segala tindakan SPRM. Sekiranya pemimpin Melayu tersebut benar-benar menerima rasuah, mengapa hanya orang Melayu saja dituduh ke mahkamah? Bagaimana dengan taikun-taikun Cina yang memberi rasuah untuk mendapatkan sesuatu, yang memperoleh keuntungan berbilion-bilion daripada kegiatan tersebut? Lihatlah 10 orang terkaya di negara kita. Mana satu bukan Cina? Saya ingin tanya, mana satu bukan Cina? Kebanyakan daripada mereka menjadi kaya raya sebab mempunyai hubungan baik dengan pemimpin Melayu, tidak kira kerajaan sekarang ataupun kerajaan dahulu, untuk mendapatkan hak atau projek eksklusif yang membawa keuntungan besar kepada mereka. Nampaknya kerajaan Madani hari ini, terutama SPRM, telah menunjukkan dasar dan amalan penguatkuasaan mereka hanya menentang pemimpin Melayu atas kepentingan dan muslihat politik. Namun mereka tidak berminat atau tidak berani sentuh taikun Cina yang terlibat rasuah. Justru itu, jarang kita nampak berita masyarakat Cina yang berprofil tinggi terpalit rasuah. Hanya timbul persepsi kalangan Melayu yang rakus dan makan rasuah. Memang luar biasa bercanggahan penguatkuasaan negara kita berhubung ketekasan anti rasuah. Seolah-olah isu rasuah yang berlaku semuanya adalah salah bangsa Melayu. Mari kita lihat pendedahan saya melalui rakaman video secara tersembunyi sejak November tahun 2024 yang telah mengheret 14 VVIP pemimpin politik terpalit dalam skandal rasuah di Sabah. SPM telah menganiaya saya dengan sengaja menuduh saya ke mahkamah atas alasan kononnya saya pemberi rasuah. Terbaik, ya? Terbaik SPM. Oleh yang demikian, saya mencabar jika SPM adalah sebuah agensi penguatkuasaan yang mempunyai amanah dan integriti. SPM harus menangkap dan menuduh kesemua pemberi rasuah terpalit dengan individu-individu yang tertera di dalam gambar ini. Malangnya, SPM sedang menjalankan tugas secara dua darjat. Hanya menangkap dan menuduh penerima rasuah rata-ratanya terdiri daripada Melayu. Menurut gambar ini, masyarakat ingin tahu berapa ramai dalang pemberi rasuah terdiri daripada Cina supaya kita tahu pihak mana sebenarnya yang paling rakus dan aktif dalam kegiatan rasuah. Situasi yang paling bahaya sekarang adalah SPM menjalankan tugas ikut kehendak pemimpin tertinggi kerajaan semasa, tidak selaras dengan undang-undang yang telah diimplementasikan. Alright, sekian sahaja hari ini. Jumpa lagi. Jangan lupa lawan, tetap lawan.